spread the words around. Boleh beritahu kepada kawan-kawan kalau tempat itu, DUN itu, ada calon bersama bertanding, tolong yakinkan mereka, give them a chance. Ada kesempatan dan ada masa, ambil leaflets dan juga bahan kempen daripada calon-calon bersama, jumpa kawan, tolong bagi kepada kawan-kawan. Kalau ada kesempatan lagi, boleh datang ke setiap ceramah yang kami buat tiap-tiap malam. That's the only rule that works in this world. If you work hard, if you work smart, if you are sincere, walau apa pun orang kata kepada kita, insyaAllah we will do well in whatever we set out to do. Sama dalam pilihan raya, we will work hard, we will work smart, and I think kita ada that sincerity. Jadi saya harap selepas 2 minggu ini, insyaAllah semua parti-parti politik bahawa don't take your votes for granted. Kerana sekarang ini ada pilihan yang baru. Kalau DAP, PKR, UMNO, MCA, MIC, PAS, memperlekeh-lekehkan undi rakyat biasa. Now you have a choice. You can always kita tak tahu choose apa the yang baby. sebenar-benarnya berlaku, apa yang menyebabkan sampai ada gerakan untuk meletak tepi Rafizi sebagai timbalan. Dengan persediaan 3-4 jam dan orang masih lagi belum tahu, sebab itu dia susun kerusi macam zaman COVID. Saya rasa memang ada, pandangan saya memang ada gerakan itu, kerana kita yang ada pengalaman dalam politik ni, biasanya tsunami of endorsement, mengikut istilah KJ itu tidak akan berlaku dengan organik lah. Dia biasanya ada yang cakap saya follow you daripada 2018. ada gerakan Ada untuk yang cakap endorsement saya itu follow berlaku. you Kalau daripada tidak, dia tidak akan berlaku Saya ucap begitu. terima kasih Sebab kepada semua ahli-ahli politik ni dia kerana bergerak masih sederap follow saya. bila ada satu move, Because then I they move know what together. it takes to be a politician. So I think it's uncontroversial to say Bukan that mudah clearly untuk there's a move. kita Kita tak ada kekalkan insider keyakinan news maupun orang-orang kelayakan yang bagi untuk komen kepercayaan tentang kepada kita. Dulu kita cakap kesahihan lain, tiba-tiba proses kita pemilihan. buat lain. Masa pembangkang cakap lain, bila jadi kerajaan cakap lain, buat pun lain. Jadi sebab itu, once again terima kasih kepada yang duduk sekitar Taman Pelangi. Tadi ada uncle daripada Seri Stulang, dia datang, dia ambil One thing about Stanley Rafizi, dan saya nak punya dengar pandangan KJ, because profile you know him banyak-banyak. longer. Dia cakap dia balik, Dia nak kasih antara sama kelompok kawan-kawan ahli dia dekat politik kawasan yang rumah dia. unik, Lepas ini saya yang ingat yang inovatif, lain, yang penduduk yang tempatan, you can help melawan us. arus walau dalam Yang parti dia penting sendiri. ambil Dia tidak ikut profil arus itu perdana. dan Dan sampaikan kepada ada sedikit seberapa ramai di pengundi-pengundi sudut hati yang saya ada di sentimentality sekitar rumah for the radical Keputusan politician. kami dalam Sistem politik sebuah Malaysia parti ni yang berusia seringkali 41 menyingkirkan hari individu seperti itu. untuk bertanding. It's more of 15 kerusi patronage adalah politics, keputusan ataupun politik gila. yang berasaskan Memang tak pernah patronage, dibuat orang dalam berasaskan sejarah ketuanan pilihan raya kepada Malaysia. seseorang, ataupun Kita kultus ada personality terhadap seseorang. Kita dah Dan dia melalui hampir banyak kali 30 penalize tahun yang the mana innovator, politik because I think ini Rafizi is an innovator and we don't have to agree with diwarnai everything he orang-orang does, right? A yang lot of things we don't hebat agree. berceramah. Tapi Kalau dia cakap kat kita, gajah tu lagi kecil daripada kancil, kita percaya kat dia tau. Tapi yang buat invoke, Hebatnya dia berceramah. he can changed the game. convince us Masa kita dalam UMNO, Dan bila kita datang buat invoke tu, dia keputusan menggunakan data semata-mata untuk buat berdasarkan soal pilihan raya, hebatnya soal dia bercakap atas campaign politik. That was a game changer. Kita cakap soal orang yang hebat progressive wage bercakap atas model yang mana pentas terlalu itu, kecil skalanya, dia tapi dia berani buat banyak move. bergantung kepada Dalam minggu pertama perkara-perkara selepas lain kerajaan yang Madani sebelum terbentuk, ini dia buat kita dasar tidak pertama nilai. inisiatif Kita pendapatan tak rakyat, nilai. yang Bila seorang pun kita boleh calon kritik lah itu terlalu atau kecil. pemimpin 4,000 sebuah lebih, parti tak itu silap naik saya lah, ke 4,000 pentas, lebih sahaja kita penerima tak setakat nilai hari ini yang dah dapat sama ada keuntungan. dia Tapi hidup dia macam mengubah orang cara biasa, fikir, macam sistem kita. solar And rooftop. now we know, These are all things kalau yang hidup dia itu reflect lain, a man if they yang live a ada different and innovative privileged ideas, life, yang berani maka buat benda yang walau radikal, dia cakap itu press certain macam-macam, buttons. anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, Itu pun datang anak dengan saya, kelemahan, yang dia cakap yang itu mana bila dia he's jadi, sometimes seen as tak abrasive. sama. Dalam Sebab bahasa Melayu itu ni apa, kita dia perlukan tidak perubahan harmoni dalam lah. Dia politik seorang kita. yang mungkin buat Satunya orang tak ialah selesa dan kita sebagainya. kena But you need kembali disruptors and supaya innovators in orang politics. yang So nak jadi apa pun yang akan wakil berlaku rakyat pada adalah Rafizi, orang saya biasa. rasa Dia secara hidup peribadi, macam not kita, knowing both sides well, dihadapi masalah but having macam friends in kita. both sides, I just hope Bila dia jumpa orang cakap dengan dia masalah orang biasa, dia faham. Sebab dia juga melalui perkara yang sama. Kita kalau jadi wakil rakyat, kita kena mewakili semua orang, semua rakyat. Benda yang mungkin
kita tak buat, tapi kalau perkara itu adalah penting kepada sebahagian pengundi kita, apatah lagi kalau pengundi itu ialah kumpulan yang kecil, kumpulan minoriti. Mereka hanya bergantung kepada kita untuk kita bersuara. Itulah suara rakyat orang biasa yang duduk sebagai orang Cina di negara ini. Tanya kenapa DAP tak bercakap. Tanya kenapa MCA tak bercakap. Tanya kenapa Anwar Ibrahim tak bercakap. Sebab itu suara orang biasa. Sama juga kalau orang Melayu ada isu dia yang penting yang dia tak suka. Bukan hak saya nak kata, oh jangan nanti kita hilang undi Cina. Saya mungkin bersetuju, saya mungkin tak bersetuju dengan pandangan sesiapa. Tetapi hak seorang rakyat, kalau perkara itu rapat dengan dia, hak dia untuk bersuara. Sebab itu, kalau ramai lagi wakil rakyat macam yang kita tampilkan malam ini, mereka mungkin tak boleh berceramah hebat-hebat. Kerana mereka bukan orang politik, dia tak pandai pusing. Kalau kita ada dalam mana-mana masyarakat, ada konservatif, kita mesti ada yang progresif, yang lawannya. Progresif ni apa dia? Golongan masyarakat yang sentiasa mahu mencari jalan baru supaya keadaan terbuka dengan perubahan yang boleh membantu masyarakat mengendalikan masalah yang timbul saban tahun. Seperti mana saya menilai sepanjang umur hidup saya, betul is betul, right is right, wrong is wrong. Kita tahu bahawa Melayu ke China ke India ke, the government is not going to help us. We have to work hard sama macam orang lain. And because we have to work hard, we know how hard life is. And because we know how hard life is, kita faham kalau ada orang lain yang merasa they don't get a fair share dalam masyarakat kita. Jangan bimbang, setiap satu masa ada sejumlah pengundi progresif Melayu yang cukup untuk kita mempertahankan Malaysia yang pelbagai kaum, Malaysia yang menghargai setiap rakyat Malaysia. Jadi jangan bimbang dan ditakut-takutkan. InsyaAllah sampai bersama menang seluruh Malaysia. Betul tak? Ada seorang aunty, dia duduk dekat Puteri Wangsa, dekat Tebrau. Jadi dia tengok Yi Leong berucap sebelum ini, semasa kita pergi ke negeri-negeri, Yi Leong berucap di Perak. Aunty tu dah tua, I think must be like 70 years old, Chinese. Dia datang. Kami sembang lah, sembang. Kemudian dia cakap dengan saya. Dia kata, thank you very much lah for taking the risk and starting from scratch. Sebab dia kata dia dah tua, seumur hidup dia hanya tahu mengundi DAP saja. Dia tak pernah undi parti lain seumur hidup dia. Hanya undi DAP. Tapi selepas yang berlaku sejak 3-4 tahun lepas, dia sebenarnya hanya ada dua pilihan, dia kata. Sama ada dia tak mengundi sebab dia tak suka mana-mana yang ada sekarang ni. Dia rasa semua nampak sama saja. Orang politik, kempen macam-macam, akhirnya lepas jadi kerajaan, dia jadi benda yang sama. Dia kata kalaupun dia keluar mengundi, dia lebih cenderung untuk undi BN daripada PH kali ini, dia kata. Sebab by now kalau dua-dua sama, dan tak ada beza dah. PH ke BN ke sama saja. Jadi plan dia sebelum ada bersama ialah untuk mengundi BN. Bila kita buat bersama, dia jadi semangat balik. Dia kata, saya dengar, saya follow tiap-tiap hari. Sebab itu, you punya pencalonan, pengumuman calon pun saya pergi daripada Tebrau. Pagi ni saya datang lagi. I will follow bersama punya campaign because dia kata at least menang atau kalah. Paling kurang, pengundi macam dia ada pilihan dan dia rasa undi dia tu ada value kepada parti-parti politik. I'm sure ramai lagi pengundi-pengundi Cina, India, Melayu yang berfikiran yang sama. Sebab itu 2 minggu ini insyaAllah we will try our best to put the message across. Masa kita mula-mula dulu 10-15 years ago berceramah every night, mana pernah ada orang terfikir yang Barisan Nasional boleh dikalahkan? Selalunya orang politik, kenapa dia tak boleh membaca apa yang ke depan? Sebab dia tidak pernah menghargai benda-benda bosan macam matematik, data semua ni. Dia tak. Daripada 2016 lagi telah menunjukkan bahawa ada sekumpulan pengundi Melayu progresif yang besar dalam masyarakat kita. Dia tak pernah mengundi secara buta.
Dia tak pernah mengundi semata-mata kalau parti itu PAS atau PN, saya ikut. Apa yang berlaku pun saya pangkas saja. Kalau parti itu UMNO, apa pun UMNO buat, curilah duit macam mana pun, gaduh macam mana pun, saya tetap undi dia. Tak ada macam itu.